Okey, ni boboy. Kau jinak. Usaha ni dia makin lama makin usia dia makin jinak. Tanduk dia ni tak berapa nak panjang lagi. Protes bagi dia. Ya. Okey, yang ni ni nak beranak lah ni. Kalau dia banyakkan lebih duduk ni, dia nak beranak lah ni. Kalau tengok dia banyakkan duduk daripada dia berdiri. Itu tanda dia nak beranak. Okey. Yang tu pun sama. Tengok perut dia boroi. Tengok perut dia boroi. Lepas tu dia punya susu dia pula dia lebih kembang daripada biasa. Lepas tu dia punya belakang tu lah dia kembang. Dan ni bersama dengan kakak ni. Kakak ni pun nak beranak juga ni. Tengok perut dia boroi. Belakang tu bersama kak tu. Duduk belakang. 1, 2, 3, 4 ekor nak beranak tu ni. Nampak? Jom. Ni, jom. Sini kakak. Kak, sini. Kak. Ni nak beranak juga ni. Ni kandang yang belakang rumah. Nampak? Tu dinding rumah. Tingkap dapur ni, bahagian dapur lah. Jadi nak memudahkan bela, buatlah kandang, buat pagar macam tu. Buat kayu mudah. Buat bin dalam 2 kaki. Lepas tu tiang, kuburlah palang kayu. Inilah dia punya keadaan. Lepas tu kena buat blok kecil macam ni kak. Supaya bila ibu beranak, dia akan diasingkan tempat kurungan macam ni. Okey, kita tengok. Jom. Ni bahagian luar dia. Okey, terima kasih. Mantap.